Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua ahli kumpulan saya dan madam yang tengok malam nanti. Petang ni kami semua akan membincangkan pasal falsafah alam sekitar. Sebelum kami masuk ke perbincangan yang pertama, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Sebuah nama korang. Nama saya ada. Teruskan. Nama saya Rasulullah binti Abdul Razak. Saya Sujita Armugan. Saya Mariam Amy Drina. Dan nama saya Muhammad Amir Fikri bin Adnan. Baik, untuk bahagian pengenalan, alam sekitar ialah satu sistem yang melibatkan interaksi komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan ekologi. Namun begitu, perkembangan industri dan pertanian moden telah meningkatkan penggunaan bahan kimia sintetik. Keadaan ini menyebabkan pencemaran kimia semakin serius. Contohnya seperti logam berat, pestisid dan bahan kimia organik, pestisiden yang telah menjejaskan kesihatan manusia serta biodiversiti. Bahan pencemaran ini juga boleh memasuki rantaian makanan dan memberi kesan jangka panjang secara kumulatif. Dari perspektif falsafah pula, mempunyai nilai intrinsikik dan manusia perlu bertanggungjawab untuk menjaganya. Akhir sekali dalam konsep ekologi menekankan bahawa semua makhluk hidup saling bergantung dalam ekosistem. Untuk next slide pula. Seterusnya, latar belakang. Untuk latar belakang, penggunaan bahan kimia sintetik telah meningkat sejak revolusi perindustrian dalam sektor industri dan pertanian domestik. Akibatnya bahan pencemaran terkumpul dalam udara, air dan tanah sehingga melebihi kapasiti semula jadi ekosistem untuk memulihkan diri. Keadaan ini boleh mengganggu fisiologi organisma serta menurunkan biodiversiti dan kestabilan ekologi. Selain itu, pencemaran kimia juga memberi kesan sosial dan ekonomi seperti keselamatan makanan, kualiti air dan kesihatan awam. Terdapat juga bahan yang dikenali sebagai contaminants of emerging concerns atau CEC seperti pharmaceutical atau sisa industri yang sukar dikawal. Sebagai contoh, di Malaysia, insiden Sungai Kim yang berada di Pasir Gudang Johor pada tahun 2019 telah menunjukkan bagaimana pendedahan bahan kimia ini boleh memberi kesan serius kepada kesihatan penduduk. Oleh itu, integrasi sains, nilai moral dan prinsip falsafah penting untuk memastikan kelestarian ekosistem bagi generasi kini dan generasi yang akan datang. Saja, terima kasih. Okey, seterusnya objektif kajian. Yang pertama, mengkaji kesan pencemaran kimia terhadap kelestarian kehidupan alam sekitar. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis pencemaran kimia yang berlaku di alam sekitar seperti air, udara dan tanah. Yang ketiga, menganalisis punca utama berlakunya pencemaran kimia daripada aktiviti manusia dan industri. Next. Untuk kajian metod pula, reka bentuk kajian seperti menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Seperti kajian yang kami gunakan ni, kami menggunakan kaedah secara campuran bagi nak dapatkan data yang lebih menyeluruh. Yang kedua, pemilihan platform Google Form iaitu pengumpulan data secara automatik. Seperti yang madam nakkan, kami sediakan Google Form untuk dapatkan data-data daripada semua orang. Yang ketiga, mengkaji kesan pencemaran kimia terhadap alam sekitar. Kami bertujuan untuk memahami bagaimana pencemaran kimia ni memberi kesan kepada alam sekitar serta mengenal pasti faktor utama seperti aktiviti perindustrian. Untuk soal selidik, kami ada 5 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, punca pencemaran kimia, bahagian C, tahap kesedaran dan persepsi,
bahagian D, tanggungjawab dan peranan, dan bahagian E, skala penilaian. Terima kasih. Dari segi perbincangan, berdasarkan dapatan kajian kami, majoriti responden mempunyai hak kesedaraan yang tinggi terhadap isu pencemaran kimia dan kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa aktiviti perindustrian dan pertanian merupakan antara punca utama pencemaran kimia. Pelepasan sisa toksik dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan telah mencemarkan air, udara dan tanah. Selain itu, pencemaran kimia memberi kesan serius terhadap kesihatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Ini boleh menyebabkan penyakit serta mengganggu biodiversiti. Dari sudut falsafah alam sekitar, manusia perlu memahami bahawa alam mempunyai nilai tersendiri dan bukan sekadar sumber untuk dieksploitasi. Oleh itu, tanggungjawab menjaga alam sekitar perlu dipikul bersama oleh kerajaan dan masyarakat. Itu saja. Okay, apa yang dapat kami simpulkan dekat sini, menurut pendapat kami, setiap individu perlu sedar dan bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar kita bagi mengelakkan pencemaran kimia. Nilai ini harus diterapkan melalui pendidikan formal dan tak formal agar seluruh masyarakat lebih prihatin dan lebih perhatian terhadap kesejahteraan alam. Usaha untuk memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama demi memastikan kesejahteraan generasi kini dan akan datang. Punya pembentangan, pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UNICEF dan semua fakulti yang ada di UNICEF Bestari Jaya ni. Seterusnya, penghargaan istimewa kepada Puan Siti Rahayu binti Hassan atas bimbingan dan tunjuk ajar dalam subjek falsafah dan isu semasa. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang membantu, yang memberi kerjasama yang baik semasa menyiapkan kajian ni, dan tak lupa juga kepada kawan-kawan saya yang sudi meluangkan masa untuk mengisi borang kaji speak. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.